Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini anda bersama dengan saya Puan Salah untuk teknik menjawab soalan peperiksaan bagi kursus Principles of Microeconomics AED 1163 siri 1. Jadi anda boleh dapatkan kertas soalan revision kita di QR berikut. Okey, kita akan mula menjawab soalan yang pertama. Baiklah, kita akan cuba menjawab question 1, ya, soalan pertama dahulu. Jadi anda perlukan kertas graf dan juga kertas jawapan. Untuk soalan pertama ini, soalan ini adalah berkenaan dengan chapter keseimbangan pasaran, market equilibrium.